Aku kata dah. Sama dia nak mati. Dia nak makan. Oh, makan ni. Takkan kira badan bosku. Dia nampak aku je ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra, channel anda. Okay geng. So malam ni aku nak buat satu video berkenaan dengan King Cobra. Jadi King Cobra ni geng, dia aktif pada waktu siang. Tapi agak-agak dia boleh makan tak pada waktu malam. So malam ni geng, aku nak buat satu video. Aku nak bagi makan King Cobra pada waktu malam. Jadi jom kita tengok makanan dia dulu macam mana. Dan kita tengok King Cobra keadaan dia macam mana. Jadi lepas tu kita akan bagi makan kepada King Cobra. Let's go. Ini makanan dia, tengok ni. Atas pokok ada rambut makanan dia. Tu, ulat sawo, sawo tikus. Ni anak ulat sawo tikus lagi. Anak ulat sawo liar pun ada kan. Tengah dalam proses bersalin kulit. Tu nampak rambut lagi makanan dia dalam ni. Jadi kita ambil seekor sekejap lagi. Kita bagi makan dekat King Cobra. Dia nampak suka dia boleh mandi, nampak tu. Main air. Oh, suka dia boleh main air. Ular sawo dia aktif pada waktu malam. Dia cari makan banyak pada waktu malam. Jom kita tengok King Cobra pula yang kita nak bagi makan. Tengok keadaan dia macam mana. Ini abu. Abu dia dah besar kulit comel. Nampak. Malam pun dia masih lagi aktif lagi. So kebanyakan ular terselar kita jumpa waktu malam, kita tangkap waktu malam dia tengah makan. Jadi malam ni kita cuba dia nak makan ke tidak. Tapi memang dia akan makan lah, kebiasaannya, jangan risau. Ini abu. Okay, yang ni yang baru, yang kita dah kuarantin lebih kurang sebulan lebih. Yang baru, kalau tengok dia bong, memang ya. Tiga yang ni, yang ketiga yang ni kita dah bagi makan lah semalam seekor. Bukan semalam lah, petang semalam lepas Jumaat kita dah bagi. Malam ni kita nak cuba bagi. So malam ni kita nak cuba bagi makan juga dekat dia lah. Tengok tu. Dia bersalin kulit pun tak normal. Dekat kepala dia tu ada lagi apa dah? Kulit yang tak habis bersalin, terkejut aku. Baikin sikit yang ni. Yang ni semalam aku bagi makan, memang cepat dia makan. Aku rasa tak sampai 15 minit dah habis dia makan. Ni. Ini memang orang kata memang ya. Agak-agak kekal macam ni. Okey. Okey guys, jom kita ambil makanan King Cobra. Yang pertama sekali aku nak bagi dekat abu. Dekat abu anak ular sawo ni. Ni ular sawo. Ini kita bagi dekat abu. Tu. Dah tunggu depan pintu kan. Dah tunggu depan pintu ni. Nak makan betul ni. Nak makan benar ni. Duduk dalam kan dulu. Aku nak buka ni. Lain macam ni. Memang nak makan banyak ni. Aku kata dah. Sama dia nak makan. Memang dia nak makan. Duduk dalam. Okey, seekor selesai. Ni abu. Nampak? Tu gigit je. Tak banyak. Tak dekat banyak. Terus makan ular sawo ni. Okey. Selesai yang pertama. Kita ambil lagi makanan. Kita bagi lagi dekat ular tedung selah yang lain pula. Jadi yang kedua ni kita ambil sawo tikus ni je lah. Okey. Kita slow. Sawo tikus ni dia aktif pada waktu siang. Malam ni dia banyak merekat lah. Dia banyak merekat. Banyak merekat. Lepas. Sabar. Relax. Mula tadi selah keluar ni aku nak bagi ni. Yang ni kita tak pernah bagi makan lagi lah. Tapi kita nak cuba bagi makan malam ni. Kita tengok dia nak makan ke tak. Dia nak makan ke tidak. Okay. Kita tengok dia nak makan ke tidak. Sebab tu kita tak bagi ular sawo. Kita bagi ular sawo tikus. Jadi kita biar je dalam ni. Nak tengok dia makan ke tidak. Apa? Kita tengok kita. Kita tengok gigi.
gigi. Dia nak makan. Oh, makan kan. Terus makan. Uish, sebulan baru kita kuarantin dia terus makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanda yang baik. Alhamdulillah. Okey, kita biar dulu. Kita bagi makan dekat 2 ekor lagi yang lain. Okey, seterusnya kita ambil ular sawon ni. Kita nak bagi makan dekat ular yang tak ada nama tu dulu. Saja. Ambil ini lah. Ini makanan ni. Ini dia. Jom. Ini aku balik ke Cobra. Yang ketiga. Ini garang sikit yang ini. Yang ini backing sikit. Dah standby dah. Standby dah. Dah standby dah juga. Okay. Dah standby. Dah standby. Dia lepas tu. Dia nak mati. Ini boleh tahan juga cara dia ni. Dia tak nampak lagi dah. Kuat macam mana ni pula takkan cium badan. Takkan cium badan bosku. Dia nampak aku je ni. Tutup sikit. Kenyang dah kau. Kita tinggal dulu. Warna backing sangat malam ni. Bunyi mercung. Yang sakit hidung tu. Backing malam ni. Backing sangat ni. Tu backing juga. Sawon ni pun backing, tedong backing. Apa tu nak orang backing sangat. Backing sangat. Allahu akbar. Backing malam ni. Mana jadi gila ni. Yang ni. Yang ni dah gigit kepala. Ular baru sebulan lebih dengan kita. Gigit kepala sudah. Sekejap lagi dia telan ni. Kita tinggal je kat sini. Okay. So kan, ular tedung selah ni waktu malam pun dia boleh makan. Sebab tu setiap kali operasi pada waktu malam, kebanyakannya ular tedung selah ni dia kejar makanan dia, ataupun dia kejar biawak masuk rumah, dia kejar anak ular masuk rumah, dan kebanyakannya memang ada makanan dah dalam perut dia. So waktu malam pun dia boleh makan, tak ada masalah King Cobra ni. Walaupun dia ni adalah ular yang aktif pada waktu siang. Jadi kita jumpa di next video. Okay. Squad King Cobra channel anda geng. Bye.